Ni buat kawan-kawan yang minta tutorial kemarin. Aku dah sediain foto kemarin. Pilih overlay. Tambah overlay. Pilih mentahannya. Mentahannya udah aku sediain di bawah ya. Tambah. Sesuaikan. Sesuaikan aja dengan di bawah. Ya. Pilih gabungkan. Pilih hard. Sesuaikan aja dengan fotonya 60 kan. Lalu pilih efek. Pilih efek basis. Pilih mini zoom. Sudah. Sesuaikan aja dengan jedak duduknya di mana keren. Kalau seperti ini. Sudah. Sesuaikan aja. Udah deh. Jangan lupa follow ya. Like dan subscribe YouTube kami ya.